Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada sebiji kereta Persona. Masalah dia cooling coil dah bocor. Kita dah masuk gas, betul lama-lama dah habis lah gas dia. Kita dah check ke depan ni semua tak ada bocor lah. Condenser, kompresor, pipe piping dia semua tak bocor. Jadi kita dah buka cooling coil dia lah. Ini keadaan cooling coil dia. Oh, teramat teruk lah, penuh habuk. Ada bocor dekat sini lah. Yang ni kita dah masuk UV ya. Jadi kita boleh nampak lah dia punya. Kita pakai torchlight UV ni. Ada bocor kat sini. Yang warna hijau ni. Ini tak ada bocor. Ini bocor sini. Jadi kita akan tukar cooling coil ni lah. Kita buka cooling coil ni tak mengeluarkan dashboard. Tapi agak sempit sikit lah. Macam mana kita nak bawa keluar dia ni? Saya tunjuk sikit lah. Kita tak keluarkan dashboard. Jadi tak banyak. Jadi kita takkan buka part-part dia. Benda-benda yang rapuh-rapuh tu tak patah lah. Selamat sikit lah. Tapi kerja dia agak rumit sikit lah. Saya tunjuk lah. Saya tunjuk macam mana kita nak buka dia. Tu benda-benda tu kan. Sikit banyak saya tunjuk. Kita lapik. Sekejap Okey. Macam mana kita nak buka dia? Ini keadaan yang saya dah buka dah lah. Keadaan dia macam ni. Mula-mula kita buka dia punya ni. Dia punya kotak ni. Kotak ni tak ada skru. Cuma kita just keluar ni, tarik ni je lah. Dia lekat dekat sini. Lepas tu dia punya ni, skru ni, skru 10 ni ada 3. Dia melekat dekat atas tu. Dia duduk kat atas ni. Dia duduk sini. Kita buka ni, skru dia tu, kita ubah masuk sini. Senang, ada ruang kita nak tarik ni. Selepas tu kita bawa keluar yang ni. Benda yang tengah ni, yang bersambung dengan blower ni, dengan kotak cooling coil tu. Ini benda dia. Dia duduk macam ni. Yang ni satu ni. Satu ni. Benda ni. Ni di bawah. Macam ni. Kita just tarik dia, tarik keluar macam tu je. Tarik keluar macam tu je. Lepas kita buka yang ni. Ni filter dari sini bawah ni. Lepas kita buka tu, kita buka dia punya ni. Dia punya skru dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buka ni. Sebelum buka ni, kita buka tu lah blower tu. Okey. Kita buka ni sebab kita nak tarik cooling coil nanti ada space. Kita ada space sebab benda ni mengganggu. Sebab dia takkan boleh keluar dia, sekali ni kotak ni sebab ada skru dalam. Kalau nak keluar ni kena buka dashboard lah. Kita buka bawah ni je lah. Okey. Lepas kita buka tu, ada piping dia tu dengan kabel. Benda ni piping dia ni. Lepas tu kabel ni. Yang ni last kita akan buka. Ni kabel ni. Cooling coil dalam ni lah. Tapi piping ni sini lah masuk. Masuk sini. Dia akan masuk sini. Lepas tu kita buka ni. Expansion bar ni. Expansion bar dia. Lepas kita buka expansion bar dia, kita akan buka pipe ni dulu. Pipe ni ada 2 skru lah. Ada 2 skru. Allen key. Okey. Lepas kita buka pipe tu, baru kita buka ni skru ni.
Skru ni memang ada, atas ada 3, 1, 2, 3. Memang sempit sikit lah. Lepas tu bawah ni ada 2, 1, 2. Lepas kita bawa keluar ni kan, keluar pipe tu, bawa keluar ni ada cooling coil. Baru kita tarik cooling coil tu. Kita tarik cooling coil tu dari sini. Cooling coil tu duduk sini. Dia duduk sini. Dia duduk di sini. Baru kita boleh tarik keluar dia. Yang ni kita kena ubah sikit lah. Tariknya keluar sini. Cooling coil dia tu. Pusing-pusing sikit keluar. Okey, itu sajalah kesian saya untuk hari ni. Kita mulakan cooling coil tanpa kita buka dashboard. Okey, sekian. Terima kasih.